Saya minta Datuk Timbalan Speaker untuk masak petang ni, buat nasi lemak ke apa. Hari ini di bawah portfolio Exco Pertanian, kita melancarkan beras Melaka buat julung-julung kalinya. Dan beras ni, padi ini ditanam di Melaka. Projek ini telah mendapat kelulusan peruntukan sebanyak RM300,000 daripada inisiatif bajet Kerajaan Negeri Melaka dan telah disalurkan oleh Jabatan Pertanian Negeri Melaka yang melibatkan skop kerja menaik taraf infrastruktur ladang, penyediaan sawah, melibatkan JPS dan PPN Melaka. Jadi beras Melaka ni saya ingat harga dia murah, RM26. Orang Melaka kena ambil kesempatan lah, kerana kita akan mengedarkan 4,000 beg pada pasar pertama ni. Mekanismenya sebab apa kita jual ni, sebab tu kita kawal. Kita tak letak di kita tak letak di gerai-gerai ataupun kedai-kedai pasar raya. Kita letak di agro bazar dan juga pasar tani. Maka kita dah arahkan semua jualan ini, nanti bila katalah siapa yang nak beli, dia akan check lah sama ada orang tu ada kad pengenalan dan sebagainya. It's very simple. Kad pengenalan lah, kan? Bawa kad pengenalan dan boleh dapat. Yang tempat lain dia boleh beli, tapi beras Melaka saja yang harga RM26 ni kita akan jual hanya kepada warga negara Malaysia sahaja. Ada limit tak? Kita ada 4,000, satu keluarga setiap pembelian satu itu dulu.